Okey, Aina tanya, patut tak dia beli rumah ataupun sewa rumah? Patut sewa ataupun patut beli? Kalau korang nak beli, korang kena ada good reason kenapa korang nak beli. Jangan cakap sebab nak duduk. Sebab kalau nak duduk, sewa pun boleh. Tapi nak beli, korang kena ada good reason. Cuba cakap aku, kenapa kau nak beli rumah? Kenapa korang FOMO nak beli rumah? Dan kenapa korang bodoh nak beli rumah? Sebab investment. Fuck investment. Rumah bukan investment. Siapa kata rumah investment? Siapa kata rumah aset, guys? Rumah bukan aset. Kat dunia ni, dia ada dua jenis. Pertama, nama dia aset. Kedua, nama dia banaset. Rumah ni, dia kategori banaset. Apa maksud aset? Aset bermaksud benda yang menambah cash flow. Kita punya definition aset adalah cash flow centric. Maknanya, aset ni, kita hanya consider dia aset bila dia bagi kita duit. Bila dia menjadikan kita lebih kaya. Banaset, dia negative cash flow. Dia buat kau makin miskin. Dia buat kau punya dompet makin nipis. So aku nak tanya kau, kalau korang beli rumah, yang mana akan jadi? Adakah kau akan makin miskin ke makin kaya? Kau punya duit bulan-bulan. Cuba guna kepala otak sekali. Cuba tengok kau punya member yang beria beli rumah awal. Apa jadi pada poket dia? Makin tebal ke makin nipis, guys? Makin nipis lah, sial. So dia bukan aset, dia bukan investment. Dia adalah banaset. Dia makan duit korang. Walaupun on paper kau punya rumah harga dia 5 juta, tapi kau tak ada duit. So kau tak kaya. Kau makin miskin hakikatnya, guys. Kau mana boleh beli nasi lemak guna banglo? Contoh, kau ada satu banglo besar. Satu banglo besar. Harga dia on paper kalau nak jual 5 juta. Kau boleh ke guna cash flow ni, kau kikis sikit sini dia punya konkrit, lepas tu buat beli nasi lemak. Boleh ke, guys? Boleh ke buat gini? Korang tak boleh ambil 5 juta rumah ni untuk beli nasi lemak. Kecuali kalau korang jual. Tu pun kalau ada orang nak beli. Even kalau ada orang nak beli pun, dia ambil masa maybe 1, 2 atau 3 tahun. Ingat senang ke? Bro, cuba esok kau pergi jual cekoja. Berapa lama masa yang nak diambil untuk kau jual cekoja? Ada orang sehari, ada orang seminggu baru dapat jual cekoja. Tu cekoja yang harga RM14. Nak jual banglo 5 juta agak-agak berapa lama, guys? Bodoh. Dia bukan aset. Aset ni benda yang menambah cash flow. Bila kau beli benda tu, daripada 1,000 sebulan jadi 1,500 sebulan. Tu baru betul aset, guys. Rumah bukan aset. Dah lah korang kena berhutang dengan bank. So korang tambah hutang untuk tak ada apa. Kalau korang anak muda yang tak nak komit pada hutang, yang tak nak komit pada benda besar, yang tak nak ambil risiko yang besar, yang mana tak ada reward pun, better kau sewa je lah. Sebab apa? Sebab sewa kau boleh pindah di mana-mana saja. Kau tak terhad and terikat pada satu geografi. Contoh, kalau kau beli kau duduk dekat Sungai Buloh, kau dah terikat dekat Sungai Buloh. Korang yakin ke korang akan stay kat Sungai Buloh sampai bila-bila? Tapi bang boleh sewa. Park queue sewa. Kalau nak pindah, rumah tu sewa kat orang lain dapat duit. Siapa ajar kau, sial? Korang ingat kat dunia tu macam tu ke? Korang ingat dekat dunia ni semua berjalan, semua macam tu ke? Tak, guys. Kau sewa boleh tertuntung. Dah lah pening kepala. Malam-malam orang call. Dia call, sinki tersumbat. Lepas tu rumah tu rosak. Lepas tu jumpa penyewa yang macam sial, berak atas tangga. Lepas tu rumah tu makin lama makin rosak. Maintenance. Faham tak, guys? Tu pun kalau ada orang nak sewa. And the rate sewa kat situ pun belum tentu cover kau punya loan. So fuck you agent property. Fuck rumah. Fuck beli rumah. Fuck. Waduh. Investment. Investment paling mana apa? So untuk orang muda yang nak berhati-hati, jangan terus komit beli rumah. Ini boleh jadi kau punya perangkap keuangan ala bana. So sewa je. Kalau kau tanya agent property, memang harus beli. Dia akan pusing macam mana sekalipun untuk convince korang untuk beli. Sebab apa? Sebab dia agent property. Dia nak buat sale. Kalau aku agent property pun, aku akan suruh korang beli. Sebab aku nak duit korang. Esok, kalau kau jumpa mana-mana agent property dekat mall, dekat Aeon, and dia panggil, abang, mari tengok kami punya kondo. Fuck you. Buat gitu kat dia. 5 kali. Kalau agent tu ada 2, kau kena buat 10 lah. Pastikan dada menghadap dia. Fuck you. Lepas tu hadap agent kedua. Fuck you. Amalkan benda ni. Supaya kau tak terpengaruh dan di brainwash oleh diorang. Ni orang panggil amalan pendinding. Amalan pendinding daripada agent property.